Pinjaman tak salah, tapi silap pilih boleh jadi beban bertahun. Sebelum mohon pinjaman, tanya diri untuk keperluan penting atau kehendak. Boleh bantu aliran tunai atau tambah hutang. Pinjaman yang betul batu kewangan, bukan merosakkan. Ini tips penting. Bayaran bulanan tak lebih 30% daripada gaji. Pilih amount ikut kemampuan. Jangan pinjam lebih dari keperluan. Pinjaman bijak bermula dengan kiraan yang betul. Jangan tergesa-gesa tanda tangan. Faham jumlah pinjaman, faham tempoh bayaran, faham tanggungjawab peminjam. Ini hak anda sebagai peminjam. Pinjaman berlesen yang betul beri ketenangan, bukan tekanan. Buat keputusan dengan ilmu, bukan emosi. Follow account ni untuk lebih banyak tips kewangan selamat.